Soalan ni menarik. Mamat ni tanya aku, doktor, saya ada satu saluran darah tersumbat. Kalau saya selalu jogging, makan makanan yang sihat, bolehkah saluran darah tu clear sendiri? Jawapan dia tak sebenarnya. Tujuan kita jaga pemakanan dan buat senaman adalah untuk kita meningkatkan kadar kesihatan kita secara umum dan memang boleh kurangkan resiko kena serangan jantung atau stroke. Tetapi senaman-senaman dan jaga pemakanan mungkin tak boleh reverse balik saluran darah yang tersumbat, sebab sumbat saluran darah ni bermula di dalam selaput jantung dan dimasuk di dalam dinding saluran darah jantung. Kadang-kadang susah ubat dengan pemakanan atau lifestyle tu nak reverse balik daripada sumbat pergi clear balik. Tetapi apa yang kita buat sebenarnya sangat penting, sebab dia akan stabilkan saluran darah supaya tak makin sumbat dan elakkan daripada sumbat saluran darah tu pecah menyebabkan serangan jantung. Penjagaan pemakanan, senaman sangat penting untuk kesihatan jantung, sangat penting untuk kesihatan saluran darah jantung, walaupun mungkin tak boleh nak reverse balik sumbat saluran darah tu. Tetapi bukan bermakna tak boleh makan ubat. Kena makan ubat kalau diberi oleh doktor. Jaga kesihatan, buat senaman, anda akan sihat.